Dah siap? Upin! Ipin! Sini! Tolong akak! Ya, Kak. Ada apa? Ambil barang-barang ni, bagi Atuk. Baik. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Makanan untuk Atuk ke tu? Ini ada lauk untuk Atuk buka puasa. Dan ini kuih raya yang Atuk pesan dari Akak. Huh? Atuk ingat tak berbuka di surau je. Tapi korang dah bawa makanan ni, bolehlah Atuk berbuka di rumah. Betul lah, Atuk dapat jiran macam korang. Hari-hari dapat makanan. Opah kata beri makanan pada orang berpuasa dapat banyak ganjaran pahala. Betul. Terima kasih, Daun Keladi. Bila-bila bawa lah lagi. Atuk keluarkan kuali ni. Nak masak duduk ke? Cepat betul dah nak masak. Yelah, cepat masak. Cepatlah Atuk boleh pergi bercuti. Atuk nak pergi bercuti puasa-puasa ni? Apa salahnya? Bukan Atuk nak pergi makan-makan. Kali ni, Atuk nak merasa berpuasa dan beraya di bandar pula. Atuk bawa dodol dengan kuih raya ros bidadari ni sekali. Biar orang bandar rasa. Oh. Patutlah Atuk beli banyak. Atuk nak pergi mana sebenarnya? Atuk nak beraya di rumah Badrul. Nak ikut, Atuk nak ikut. Cacik, kamu pula. Okey. Ya. 2-3 makan kerang. Mana semua orang? Ya Allah, semua janji mau pergi bazar Ramadan sama-sama. Boleh jadi kawan-kawan sudah lupa sama kita. Hai, Cacik! Maaf, Memei. Aku sudah pergi ke bazar dengan ibuku. Ini ada kue, aku beli buat kamu. Yeay, saya suka. Terima kasih ya, Susanti. Iya, sama-sama. Untuk saya, tak ada ke? Ya ampun, aku lupa buat kamu. Maaf ya, Jarjit. Tak apa, Jaji. Aku bagi kau ayam goreng. Nah, ambillah. Marvelous! Yeay! Mahir, kau tak berniaga ke? Dah tutup kedai. Aku baliklah awal. Ayam goreng aku habis terjual. Orang ramai sangat. Nasib baik kita dah beli kan, Intan Payung? Aku yang beli, bukan kau. Sama je. Hayya, sudah lambat. Buat apa datang? Janganlah marah, Mimi. Kita orang ada kerja tadi. Betul. Besok je lah kita pergi bazar Ramadan. Hari ni dah tak sempat. Janji ya? Janji. Kawan-kawan. Esok pagi datang rumah ambil kuih. Semua dah siap. Marvelous! Susanti, kau raya mana tahun ni? Mungkin pulang ke Indonesia. Aku tak ke mana-mana. Raya tahun ni, Daddy nak buat rumah terbuka. Kawan-kawan semua datanglah. Alamak, terlepaslah kita orang. Aku dengan Upin tak di sini. Korang nak ke mana? Nak ke bazar. Buat apa? Kita orang ikut Atuk ke bandar. Beraya bersama Abang
Syahrul? Biar betul. Opa bagi ke? Oh, mesti bagi punya. Ya, kasihan Opa sama Kak Ros ditinggal. Lebaran nanti nggak ada kalian. Kita orang Cina, bila raya kumpul satu keluarga untuk makan besar. Banyak seronok. Makan ramai-ramai. Tak apa, sekali-sekala. Kalau Opa tak bagi pergi, kita orang tak pergilah. Tak ada hal pun. Mesti tak dapat pergi. Ish. Woi! Cakap. Cakaplah. Takut nanti Opa marah. Opa tak marah. Cakaplah. Hei. Apa ni? Bisik-bisik. Dah azan tu. Cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dah, makan cepat. Lepas ni boleh pergi surau sama-sama. Kita orang boleh pergi sendiri. Ya, boleh. Tapi, kan seronok sahur sama-sama, buka puasa sama-sama, ke surau terawih sama-sama, cari pahala sama-sama, nanti raya pun sama-sama. Keluarga yang selalu bersama adalah keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Faham? Faham? Ni kau punya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya punya. Mana? Dah gambarnya. Macam tak ada. Alamak, terlepas pandang lah ni. Tak apa. Ada lagi kuih yang sedang masak. Esok agak bagi. Yalah. Maaf ya, Caci. Tak apa. Pen, korang jadi ke raya? Apa? Tak ada apa-apa. Kenapa, Ros? Ketuhan meletup. Terlalu panas agaknya. Ish. Itulah sebab guna tak berhenti. Banyak sangat ambil pesanan kuih raya. Nak untung lebih. Nasib baik tak terbakar rumah. Kalau tidak, puasa ke mana? Raya ke mana? Akak, banyak lagi ke kuih nak buat? Ada lagi separuh. Ini untuk Jaji. Tapi tak tahulah ketuhan ni masih boleh pakai ke tidak. Aduh. Dah, tak payah buat kuih lagi. Bagi je yang kita punya tu. Risau opah kalau jadi apa-apa lagi. Kemas cepat. Baik, Opah. Kita orang nak ke rumah tu. Opa, boleh pergi. Pergilah. Atuk, kenapa dodol warna ini? Biasanya dodol warna coklat, hijau atau kuning. Sedap ke tu? Sedap ke? Atuk yang buat. Mestilah sedap. Kejap lagi dah masak lah ni. Korang boleh rasa. Tak boleh. Kamu semua puasa. Saya sama Cacit saja boleh rasa. Marvelous. Tapi, kenapa dodol Atuk warna merah jambu? Cerita. Dodol dibuat dengan tepung beras. Ia ada berbagai rasa dan warna. Yang asli itulah yang coklat kehitaman. Sebab ia dicampur dengan gula merah. Dodol hijau dicampur dengan pandan. Dodol kuning ditambah labu. Dodol merah jambu ni pula Atuk tambah. Tambah. Dodol merah jambu ni pula Atuk tambah buah naga. Biasanya buah naga dimakan macam tu je kan, Atuk? Ya, betul. Atau orang buat air jus. Boleh jual dodol ni. Mesti laku. Makanan baru. Orang nak cuba. Kalau jual RM2, rugi Atuk. Tak payahlah. Aduh. Atuk, dodol ni meletup.
Kenapa Atuk bagi dodol buah naga? Banyaknya duit akak. Duit untuk jual kuih raya. Oh, duit nak ke Indonesia dah cukup? Dah, Opah. Ros dah simpan siap-siap. Ini semua duit lebih. Nah, sebab tolong akak jual kuih raya. Oh ya, dapat duit. Banyaknya. Terima kasih akak. Ha, inilah ganjarannya. Tapi ingat, buat baik dan tolong orang bukan sebab nak harapkan ganjaran. Tahu apa? Kita orang tolong pun sebab nak dapat banyak pahala. Tapi seronok juga bila dapat duit banyak macam ni. Simpan duit tu. Alah, kita orang nak beli kasut baru. Buat apa? Nak jalan kat kampung je. Selalu pun korang pakai selipar. Tapi kali ni, kita orang nak beraya di bandar. Kenalah pakai kasut. Betul-betul nak ikut Atuk beraya bersama keluarga Abang Badrul. Apa? Kenapa monyok ni? Opa marah. Dia tak pergi-pergi. Apa Opah kata? Opa kata... Atuk tu jarang dapat beraya dengan anak cucu. Biar dia berseronok bersama keluarga dia. Kau orang janganlah kacau. Betul? Semua orang nak beraya bersama keluarga. Nak berkumpul beramai-ramai. Tapi kau berdua nak berjauhan dari keluarga pula. Dah tak sayang Opah dengan akak lah tu. Minta maaf, Opa. Kita orang sayang Opa dengan akak. Kita orang tak akan tinggalkan Opa dengan akak. Betul-betul. Kita orang nak beraya bersama Opa dengan akak. Sampai bila-bila. Atuk. Betul lah apa yang Opah cakap tu. Dah, jangan sedih-sedih. Lain kali boleh ikut. Ya ke, Atuk? Iya. Raya sini je lah dengan kita orang. Lagi seronok. Betul-betul. Jom balik. Apa tu? Tak syok tengok rumah Atuk tertutup je. Sunyi sepi. Tak meriah raya. Alah, Atuk pergi kejap je. Dia mana boleh duduk lama kat bandar tu. Entah-entah hari ni Atuk balik. Dah tu, mari tolong. Kejap lagi kawan-kawan nak datang. Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Atuk! Cepat balik. Atuk rindukan ayam. Itik. Jom, raya rumah Atuk. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Sinar suria yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kau mesti tak dipakai, kurung cantik dan bergaya. Senyum manis di
Mana kau tahu? Tengok pun dah sedap. Mestilah rasa dia lagi sedap. Kalau ya pun, janganlah sampai meleleh air liur. Ih, kenapa bawa buku masakan? Kita kan puasa. Kan sekarang dah rasa nak makan? Semua ni salah Ihsan. Entah. Yelah. Salah aku. Ihsan, Minta maaf. Hai. lambat ni kau, Main. Maaf, aku ada hal. Dua tiga durian mahal. Saya tahu itu hal. Ikut. Kau ada rahsia ya, Main? Rahsia? Alah, nantilah aku bagi tahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Oh, tu lah betul. Atuk. Ha? Ambil kelapa tu! Cepat! Jangan risau. Sarjan Seng datang membantu. Tarik. Sikit lagi. Apa jadi? Sakit. Dekilnya. Oh, ini yang Atuk bising-bising. Ingat apa? Bila Atuk belah beruk? Beruk ni kawan Atuk punya. Atuk pinjam untuk petik kelapa. Bulan Ramadan ni permintaan kelapa tinggi. Jadi Atuk pun nak jual lah kelapa. Oh, patutlah banyak dalam raga tu. Boleh bagi sikit? Main nak jual. Ish, kau jual ayam dah lah. Alah. Bagus satu. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita Atuk bagi. Terima kasih Atuk. Sayang Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Banyak. Puasa tak habis lagi. Sibuk raya. Dah, tolong kutip kelapa-kelapa ni. Masuk aku. Beruk ni. Ih, Oi! Wahai kelapa sakti. Atuk, hauslah. Air kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak Atuk belah kan? Nak. Oh, Ihsan tak puasa. Lah. Lupa. Intan payung. Asal nampak makanan je, semua lupa. Nak balik dah. Dua tiga ayam golek. Sarjan Seng pun mau balik. Aku balik dulu. Dah lambat ni. Apa yang lambat? Habislah. Mail! Muharram? Safar? Apa tu? Entah. Cepat angkat kelapa tu. Yelah. Atuk tengok. Turun pun. Ambil ni, bagi opah. Nak buat apa ni tu? Dah masak nanti. Bapa menjelah. Tata. Alunan Ramadan. Bahagian 2. Ipin, kenapa baring ni? Semayang cepat. Lepas tu pergi ngaji. Kelapa tu Atuk suruh masak. Lepas tu, faham-faham aje lah. Atuk yang kata.
Senyap aja. Budak-budak tu dah pergi ngaji ke? Huh? Entah. Nanti Ros tengok. Bawa mangkuk tingkat tu sekali. Bagi Tok Dalang. Upin? Oh, Upin. Ipin? Ipin? Hah? Pak Jawan Ipin. Hei! Kenapa, Bapa? Mamailah tu. Nasib baik Opa nampak. Kalau tak dah batal puasa. Itulah, tidur lagi sampai senja. Langsung tak pergi mengaji. Ini semua salah akak tak kejut. Salahkan orang pula. Memang akak tak nak kejut. Sebab kesian tengok kau berdua tidur nyenyak betul. Tengok ni. Tidur berdengkur sampai meleleh air liuk. Akak! Bulan Ramadan bulan yang mulia. Bulan yang penuh berkat dan rahmat Tuhan. Sepatutnya kita tingkatkan amalan harian agar dapat ganjaran berganda-ganda. Ini tidak. Mengaji terlepas, tidur berlebih-lebih. Semuanya mengurangkan pahala. Sia-sia je puasa. Maaf, Opa. Maaf, Papa. Kita orang penat sangat sebab tolong atuk tadi. Yelah. Mari tolong Opah. Dah nak berbuka ni. Nah. Wah. Nak tolong juga. Terus tolong kacau ya. Allahu Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Akak. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Tak pernah baca panjang? Lagak pandai lah tu. Kan bagus? Itulah amalan mulia. Dapat pahala lebih. Malam ni lepas terawih ada ceramah. Jadi kita balik lewat sikit ya. Baik, Pak. Kau berdua pun kena dengar. Jangan nak main. Baik, Kak. Baiklah sangat. Ceramah pasal apa? Pasal bulan Ramadan. Oh. Korang patut tahu apa istimewanya bulan Ramadan. Dan apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni. Dalam bulan pun ada benda berlaku? Ya, dalam kalender Islam, setiap bulan Islam tu ada kelebihannya dan ada peristiwanya. Upin tahu. Apa yang kau tahu? Bulan Ramadan, kita puasa. Dan semua amalan baik diberikan ganjaran lebih. Oi, pandainya cucu-cucu Opah. Betul dia orang kata, Ros. Dah. Cepat makan. Baik, Kak. Alunan Ramadan, bahagian 3.
pergi berlatih nasyid. Ya, betul. Kau nyanyi nasyid? Agak dah. Korang mesti gelakkan aku. Dia tak ajak kita pun. Maklumlah, dah ada kawan baru. Betul. Siapa? Muharram dan Safa. Tak pernah dengar pun. Ini yang aku cari-cari. Ada nombor telefon. Mana kau dapat? Hari tu jatuh dari poket kau. Oh, sebenarnya ini sepupu aku. Dia orang yang ajak nyanyi nasyid. Aku datang ni nak minta tolong. Tolong apa? Kita makan dulu. Nanti aku cerita. Baca doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Terjemahan tak ada? Bacalah panjang-panjang sikit. Kan bagus? Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang Engkau kurniakan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Amin. Opa, Mail ajak kita orang masuk nasyid. Dia minta tolong sebab sepupu dia demam campak. Tak dapat masuk sama-sama. Tapi kita orang tak nak. Kenapa? Bulan puasa, tak naklah nyanyi-nyanyi. Tak berkat. Apa cakap macam tu? Nasyid tu kan lagu puji-pujian pada Allah. Apa salahnya nyanyi? Bertambah pahala. Bulan Ramadan ni bulan kebaikan. Amalan kebaikan yang paling senang apa? Adalah tolong orang. Betul. Nak apa? Upin! Ipin! Tolong akak jap! Apa yang bising sangat kat luar tu? Kak Ros lah, cepat-cepat. Assalamualaikum, Kak Ros. Waalaikumsalam. Alahai, comelnya semua. Kita orang kumpulan nasyid. Hai. Akan menyanyikan lagu. Lagu apa ya? Mael, kita nak nyanyi lagu apa? Ada 2 lagu. Tak pilih lagi. Nyanyilah lagu bulan-bulan Islam. Macam mana lagu dia? Saya tahu. Cuba nyanyikan. Dengarin ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Fabulous! Sesanti pandai nyanyi. Kita ajak dia masuk kumpulan kita nak? Ya lo. Kenapa Susanti tak nyanyi sama-sama? Nak budak lelaki je. Oh, ya kak? Muharram, Safar, Rabi. Oh. Jadi nama sepupu kau ikut bulan Islam lah ya? Ha.